event hari ini? Alhamdulillah, event hari ini adalah kita Malaysia Chambers of Indian Muslim. Kita adakan satu rumah terbuka di Saloma Bistro di Kuala Lumpur. Dianggarkan dekat 300 ke 500 orang akan hadir. Dan ini adalah tahun ke-5 berturut-turut kami adakan rumah terbuka ini. Dan tetamu-tetamu terhormat, ahli-ahli politik, perniagaan, dan juga insyaAllah Tan Sri Tony Fernandez pun akan hadir untuk meriahkan majlis kita hari ini, insyaAllah. Selain daripada sambutan Aidilfitri, apa lagi yang Mimcoin cuba nak capai dalam majlis? Tak, dalam Mimcoin ini sebenarnya kita Chamber of Business Chambers. Kita dalam bulan Ramadan kita dah buat banyak orang kata sumbangan-sumbangan kepada yang memerlukan di luar sana, supaya kita meraihkan anak-anak yatim, ibu tunggal, asnaf di banyak kawasan. Dan ialah selepas bulan Ramadan kita nak raikan pula, kita nak sambut pula rumah terbuka, dan mereka kita panggil mereka semua hadir bersama-sama untuk menjayakan majlis pada hari ini. Untuk Mimcoin selepas ini ada apa-apa planning ke untuk member semua? Ada, banyak kita ada. Memang kita ada raikan apa orang kata, apa orang kata, semua kita punya ahli-ahli. Kita selalu kita adakan banyak apa orang kata kursus-kursus perniagaan untuk mereka, khususnya untuk anak-anak muda dan wanita, supaya mereka boleh berkembang dalam bidang perniagaan untuk berjaya. Dalam masa yang sekarang ni kita kan susah kan, so mereka kena usahakan untuk menceburi bidang perniagaan untuk menstabilkan kehidupan mereka, insyaAllah. Sekarang ni macam mana Datuk melihat anak-anak muda? Penyertaan anak-anak muda kalau kita tengok masih lagi tak berapa memberangsangkan, tapi kita selalu kita usulkan mereka, kita panggil mereka, kita datang, kita pergi berjumpa dengan mereka supaya mereka ni boleh berminat dalam bidang perniagaan. Tapi itulah, anak-anak muda sekarang ni susah sikit, tapi kita cuba juga buat benda ni. Pesanan betul untuk anak muda supaya mencuburi perniagaan? Perniagaan, kalau kita anak-anak muda ni, kita minta dia orang ni janganlah putus asa cepat, kena berusaha, dan mereka kena sentiasa memberikan komitmen dalam bidang apa sekalipun yang mereka ceburi. Jangan buat kejap dan putus asa, jangan buat kejap putus asa. So itu adalah satu, kita tak boleh capai apa-apa pun. Kita kena buat sesuatu dengan konsisten dan tidak boleh putus asa, kena continue. Okay.